Korang tahu tak? Bila phone kita hilang atau dicuri, benda pertama pencuri tu akan buat, tutup wifi, mobile data, masuk airplane mode. Siap matikan phone lagi. Sebab itulah kita tak boleh jejak balik. Tapi korang tahu tak? Dalam phone Samsung, sebenarnya ada hidden setting yang boleh halang semua tu. Jom Wawa tunjuk macam mana. Masuk setting, scroll ke bawah dan pilih lock screen and AOD. Lepas tu, tekan secure lock setting, masukkan password korang. Nanti korang nampak dah pilihan lock network and security. On-kan je. Bila dah on, orang lain tak boleh tutup data, wifi, airplane mode atau matikan phone tanpa kata laluan korang. Jadi korang sempat guna Find My Mobile untuk jejak telefon tu. Nampak tak? Simple je tapi sangat penting. Yang dah cuba tu, komen dan kat bawah, okey? Jangan lupa share video ni supaya kawan-kawan korang pun tahu trik ni. Jangan jadi katak di bawah tempurung. Ni Wawa ajar cara gunakan smartphone dengan bijak.